Dia ni mulut tak fikir korang. Dia tak tahu ZX tu bayar guna duit tau. Bukan bayar guna duit dia. Clean awal lah. Biru skala je. Memang buat clean tu. Nampak? Garang tak garang? Nampak garang tak garang? Ini kalau lalu depan mak kau tak cerai dengan bapak kau. Baik tak baik. Start sikit jom. Tapi keling lah, keling. Padu kan garang bos. Jangan panggil saya bos, saya baru lagi. Tidak minat lagi dah. Nyanyi lagu rempit ni. Kali kau beli dengan persoalan. Kau nampak tak? MSP, Mass Speed Performance. Tukar pang atas tu, 86. Ni, bagi duit ni. Jadi kau hantar QR, kau letak duit mula. Ekor dia dah hapus abang. Itu tayar apa 17 abang kan? Apa? Tayar 17 Rem 17 18 Tinggi lah. Tinggi lah. Tinggi. Tinggi je lah. Cadu bunyi dia. Fairing tak ada. Abang tak sorry kan? Kalau nak cadu beli bike mat. Jangan lupa dapat paik guys. Paik dah habis. Tinggal senapang lah. Sodok depan kan lah. Saya pakai ni lah. Magat lain lah. Ni untuk siapa? Senapang lah. Ni 5 speed kan dia. Kalau ada minat kepala kecil macam ni, dia pakai kepala kecil. Kepala kecil? Ni RZ 5 speed asalnya. Tapi mak dah convertkan dia 6 speed. Ya, dah convert. Motor masih lagi cutting 5 speed. Ui, lawa weh. Ni RZ 5 speed. Ui, lawa. Ni yang bagi kepala kecil. Kepala kecil. Macam kepala saya sebelah tu kan, kepala butuh. Motor saya tu. Ui, baik. Ui, jahat Itu semua jenis arm tarik depan Semua tarik depan Ui, gila. Garang lah. Ya, garang. Kau tak tahu habis berapa duit kau garang. Kau duk garang. Kau tak tahu duit keluar. Garang keluar. Ini penangan RZ Klik ping. Esok sampai kot hit tu. Esok lah. Ui, baik lah. Keling pun elok bang. Kalau dari sana keling pun elok Macam ni smart je. Dah smart. Tak buat apa pun dah lah cantik gila motor ni. Ya betul ke tak buat apa pun. Tak payah pun tak apa. Macam ni tak jemur tengok. Betul tak jemur. Tinggal tukar karbon depan belakang, cermin fairing, lampu belakang buat. Karbon saya pun dah lain daripada lain betul. Betul. Dah orang pun tak pakai sangat. Tapi sampai ke mulut tu baling influencer baling bangang tu semua nak condemn. Okey depan. Kau tahu influencer baling style kau tu semua benda nak condemn. Semua benda nak condemn. Semua benda nak condemn. Kau tak tahu kau punya airbrush kau bukan lawa mana pun. Depan aku jaga air muka. Ni terlebih ting. Baik bang ting Dia tak boleh terus masuk lagu bang. Apa? Dia terus tak boleh masuk lagu. Bila dah ting tang tadi masuk lagu terus ting lagu boleh. Iya kan. Jangan bila tak kayak itu ni. Motor noir ni. Motor noir bukan lah. Motor noir tak tahu ada mana. Baik bang bunyi ni Tak bunyi Ya. Noir tu aku tak tahu RZ. Aku datang ke rumah dia 2-3 kali datang rumah dia. Tak pernah nampak RZ. Aku takut dia ambil exhaust mask dia jual je. Bukan dia pasang kat RZ pun dia jual exhaust tu. Apa? Baik bang Ini lagi clean. Motor noir dekat pemain KL. Ya. Saya rasa ni abang dia tak pergi pun bang. Dia ambil exhaust abang untuk jual bang. Tu lah rasa yang dia bayang kan ni. Itu V-Force abang dah pasang kat V-Force dia. V-Force. Ui, masuk head purple, kabel heel purple, ring biar je kena. Okey, kejap lagi saya hantar QR kat abang RZ 5 speed tadi tu boleh convert kereta light ke mana? Masuk tarik kat poket. Boleh. Boleh convert kereta light. 5 speed boleh convert kereta light ke bang? Boleh.
Oh boleh ya, boleh. Kau tanya aku jawab tak tahu. Kalau kau tanya aku nak cari ayam kat mana, aku tahu. Apa dia? Oh ya. Ini apa benda? Ush, kau tengok motor aku. 1, 2, 5. Race ada low, race tak ada telur. Nak dengar baik senapang. Kau ni maghrib tu tak? Bila kau dengar baik senapang ni terkejut imam sekejap lagi. Ini tak ada berhenti bekerja ni Ahmad? Tak ada malam ni. Orang hantar banyak. Kalau abang cakap RZ 5 speed tu boleh kau. Abang cakap RZ 5 speed tu boleh convert ke telat. Kalau contoh saya nak ZX 250 tu convert pandai kali boleh? Boleh. Oh boleh Ni motor celir ni RZ convert pandai kali. Mana? Convert dekat ni. Dia pakai senapang Tabung. Tabung ke? Oh itu chrome dia tu. Hub dia tu. Oh ni hub kecil ni kan. Tak ada kena beli ni. Dia tak ada ke yang saya order ni Kecil tapi tu ada berat belakang nampak. Kalau contoh yang sempat saya order ni ada tak? Try tanya dia ada simpan tak hub ni. Hub tu tanya dia suruh dia buat sekali. Betul ke Itu dia pakai ni apa? Zobo apa tu bang? Olin mahal lah ni. Apa dia tu? 5K. 5 ribu. Oh yeah. Zobo Ada 25 biji dalam Malaysia. 25 biji. Yang masuk Malaysia. Oh ya Tu orang cakap dekat Izhar Riko banyak hub ni. Tu saya try tanya orang yang DM saya tu dulu. Saya tanya dia kalau ada, terus dia pasang, hantar terus. Hak tu. Maksudnya GRO kan ni ada order CNC kalau purple ke kalau pink ke tak ada order. Saya ada order CNC tu. Saya ada cover block. Cover block ada tengok. Saya dah cakap. Saya dah hantar gambar malah. Brembo. Tak abang cakap tak nak pakai Brembo. Aduh lah. Borak dengan saya pasal pakai original apalah. Ori. Tu saya dah nak beli dengan G34 tu lagi. G34 nama. Buat racun ganda je. Tak, saya okey je. Saya tanya tu, nak pakai Brembo ke apa? Tak. Ada je. Tapi Brembo besar ni tak nak. Kalau yang kecil tu minat. P34 kecil tu. P34 tu GR5 Jom, kau lipat je. Sekejap aku pengen. Baik Lipat je. Sekejap tunggu je. Dah standby ni. P34 lah kan nak. Ya, P34. Pakai M5 kan lah. Aku dah pakai M3 hari tu. Papan kau ada rosak ni? Engkol pasang? Dah pasang anjing. Ni tu tunggu korek blok. Ni malam ni boleh pasang kot. Korek blok dah boleh pasang dah. Boleh hantar lah dekat celik. Tapi tak boleh ke? Dia tunggu motor kesiak ke boleh hantar. Celik punya beli. Tapi kuning dia lawa. Betul. Kuning dia memang ngam. Bagi aku jahat lah. Okey. Anda mana Ella ni? Okey bang. Apa-apa Roger? Kita jumpa lagi lain kali. Malam-malam sikit lah. Chance bateri habis. Okey. Assalamualaikum. Okey. Salam. Jumper ni. Itu budak kau je pakai jumper. Okey gang. Kita end dulu Kita jumpa malam-malam. Bagi bateri banyak dulu. Thank you guys.